Pernah tak anda tengah shot edit video, tiba-tiba rasa geram sebab audio yang dirakam penuh dengan bunyi bising? Aduh, potong steam betul kan? Jangan risau, hari ini kita akan selesaikan masalah tu. Dan percayalah, ia semudah satu klik sahaja. Fuh, dramatik betul bunyinya kan? Tapi mesej di sebalik ayat ni serius tau. Kualiti audio ni memang penting gila. Kalau audio kita teruk, secantik manapun video kita, ia tetap boleh rosakkan keseluruhan projek. Rasanya kita semua pernah kena kan? Video dah nampak lawa, lighting on point. Tapi bila kita dengar balik audio dia, ya ampun, penuh dengan bunyi-bunyi yang tak diundang. Inilah dia, musuh nombor satu para content creator. Cuba bayangkan, bunyi bising trafik atau muzik dari kedai sebelah yang tiba-tiba masuk rakaman ataupun bunyi dengungan aircon yang tak henti-henti tu. Benda-benda ni semua boleh hancurkan rakaman terbaik kita. Bukan je penonton hilang fokus, tapi hasil kerja kita pun nampak macam amatir. Tapi, apa kata kalau saya cakap semua mimpi ngeri audio tadi tu boleh hilang sekelip mata dengan hanya satu klik? Ini bukan angan-angan kosong. Jom kita bongkar penyelesaian ajaib ni. Dan inilah dia, hero kita untuk perkongsian kali ini, fungsi Voice Isolation dalam DaVinci Resolve. Dengar sini baik-baik ya, fungsi ni serius akan mengubah cara anda edit audio untuk selama-lamanya. Okey, nak cakap senang, ia ni macam satu AI yang sangat bijak. Dia boleh dengar audio kita dan bezakan, oh ini suara orang, kena simpan. Dan yang ni bunyi bising, kena buang. Semuanya dibuat secara automatik. Simple, tapi hasilnya memang power. Okey, jom kita tengok sendiri macam mana nak buat. Anda mesti akan terkejut tengok betapa senangnya proses ni. Serius, cuma ada 3 langkah mudah je. Siap sedia? Okey, pertama, pilih klip audio yang bermasalah dalam timeline anda. Kedua, pergi ke panel inspector yang selalunya ada kat penjuru kanan atas tu. Dan ketiga, dalam tab audio, cari voice isolation dan klik je bulatan kecil kat sebelah tu. Nampak tak? Dia jadi warna merah. Maknanya, magic dah bermula. Senang gila kan? Tapi, tunggu sekejap. Jangan teruskan lagi. Ada satu lagi rahsia penting yang anda kena tahu untuk dapatkan hasil yang betul-betul profesional. Bukan bunyi macam suara robot. Kuncinya ada pada satu slider kecil yang ramai orang terlepas pandang. Bila kita aktifkan voice isolation ni, secara automatik tetapan dia akan terus pergi ke 100%. Memanglah ia akan buang semua bunyi bising sampai licin. Tapi, ada risikonya. Kadang-kadang, ia boleh buat suara kita jadi herut sikit atau kedengaran tak natural. Kita tak nak macam tu kan? Cuba tengok perbandingan ni. Kalau kita guna 100%, memang matlamat nak buang noise tu tercapai. Tapi kualiti suara kita pula yang jadi mangsa. Sebaliknya, kalau kita turunkan sikit ke sekitar 80%, inilah sweet spot dia. Bunyi bising masih dapat dikurangkan dengan hebat. Tapi yang paling penting, suara kita kekal jelas dan sedap didengar. Jadi, ingat nombor ajaib ni. 80%. Sentiasa mulakan dengan angka ni. Ia adalah titik permulaan terbaik untuk hampir semua jenis klip audio untuk dapatkan keseimbangan yang sempurna antara kejelasan vokal dan audio yang bersih. Okey, cakap banyak pun tak guna kan? Jom kita dengar sendiri hasil selepas kita gunakan teknik ni dengan betul. Sila sediakan telinga anda untuk terpegun dengan perbezaan yang amat ketara. Wah, dengar tak tu? Jernihnya. Bunyi bising bandar, muzik latar yang serabut tadi, semua lesap macam tu je. Yang tinggal hanyalah suara utama yang sangat jelas dan bersih. Memang padu kan? Fungsi yang nampak macam kecil dan simple ni sebenarnya adalah penyelamat sebenar untuk editor video. Bayangkan berapa banyak jam kita boleh jimat berbanding kalau kita nak bersihkan audio secara manual. Jadi, jom kita imbas balik poin-poin penting. Pertama, audio yang teruk tu jangan dibuang. Ia boleh dibaiki. Guna alat voice isolation dalam inspector. Aktifkan dengan satu klik sahaja. Dan yang paling penting, mulakan dengan 80% untuk dapatkan hasil yang natural, barulah adjust sikit-sikit kalau perlu. Sekarang, giliran anda pula. Dengan ilmu baru ni, cuba fikirkan balik projek-projek video anda. Bunyi bising yang mana satu yang paling buat anda sakit hati? Apa lagi? Terus buka projek anda dan cuba teknik ni. Lihat sendiri keajaibannya. Selamat mencuba.